Untuk 2025, ini soal cukai pendapatan. Kerajaan telah salur bayaran balik cukai pendapatan berjumlah 22.5 bilion ringgit. Ini nak jelaskan bahawa sebenarnya LHDN dulu kutip. Kemudian ada lebihan. Tapi seperti biasa, kutip, cakap, nak bagi balik lambat. Jadi saya telah bagi arahan, tapi saya ucap terima kasih kepada LHDN dan perbendaraan kerana bayar balik cukai ini, bayar balik. Itu sudah mencecah 22.5 bilion ringgit untuk tahun 24. Iaitu paling tinggi dalam tempoh 5 tahun. Ini legacy issue ya. Terkumpul lama, jadi terbeban dengan kita. Yang telah dibuat untuk tahun 2025 ialah 3.7 juta kes. Jadi tak boleh komplain sangat orang bayar lebih. 3.7 juta kes kita selesaikan pada tahun 2025. Itu dan untuk taksiran 2022 dan sebelumnya selesai untuk 2025. Untuk taksiran 2023, insya-Allah kita selesaikan suku tahun ini 2026. Dan bagi tahun 2024, seluruh tahun 2024 tertangguh, kita selesaikan pada tahun ini keseluruhannya. Jadi kita mendengarlah ya, pandangan kegelisahan rakyat, terutama syarikat kecil. Dia kalau PMKS ni bayar tertunggak 500,000 juta, itu besar bagi dia. Sebab itu kita kena selesaikan.